Satu hari satu function. Adakah data dalam kolom A ni sama dengan kolom B? Jangan lupa like dan save video ni untuk tonton semula. Untuk cek sama ada dia sama ke tak, kita akan pakai function exact. Sama dengan exact, buka kurungan, select data kolom A, lepas tu koma, select data pada kolom B yang kita nak cek sama ada dia sama atau tak. Tutup kurungan dan tekan enter. Select jawapan kita dapat, bawa cursor pergi hujung macam ni, 2 kali klik belah kiri mouse. Kalau jawapan dia false, maksudnya tak sama. Exact match ni dia adalah case sensitive. Kalau ada satu pun dia punya penulisan dia font tak sama, bukan capital letter, dia akan kira false. So exact ni untuk tengok exactly the same. Macam Ahmad Albab ni dengan Ahmad Albab ni sama. Tapi kenapa pula yang 100 ni? Kenapa pula dia salah? Kalau kita tengok dekat kolom A, dia memang 100. Tapi dekat kolom B ni, dia bukan 100. Dia adalah 99.99. Sebab tu dia keluarkan false. Function exact ni boleh digunakan pada semua version Microsoft Excel. Cuba buat. Berjaya atau tak? Komen kat bawah tau. Follow saya sepanjang Ramadan ini untuk lebih banyak tips function Excel.